kira RM8. RM8. Bang, nasi lemak hujung pasir eh? Yes, sir. Boleh saya nak try satu bang. Boleh. Mantap. Bazar lu aja. Bazar Alor Gajah. Kalau nasi lemak biasa RM1 bang. Okey, nasi lemak biasa RM4. Semua basic semua ada. Telur, kacang. Ada telur, kacang. Kangkung ada? Dengan kangkung lah. Oh. Orang Melaka mesti kena kangkungnya. Mantap bang. Sambal eh? Dia, Okey. sambal dia. Baik. Lagi masih lagi? Sambal. Boleh lah. Boleh. Alright. Yang tiga terbaik. Hmm. Kita kasih paru lah. Boleh paru. Kita punya Sambal bestseller paru kat tu? sini lah. Sambal paru. Boleh. Okey. Dapat. Sampai kira RM6. RM6. Okey, satu skop kita kira Yang ni RM6 apa? lah. Yang ni rendang daging. Boleh rendang daging? Kita lah. Bestseller kita kira RM8. RM8. Okey. Ayam goreng eh? Untuk ayam goreng. Satu ketol ni kita kira RM5. Oh, satu ketul RM5. Boleh bang. RM5 Tolong sikit lah. Oh, Okey. banyak bang. Potong sambal. Boleh lah sikit. Sambal pedas tak bang? Ini pedas manis. Boleh bang. So ni kita kira RM6 sahaja. Alright. Okey. Yang ni Penuh kita lompat bilang- tau. Bang dekat Bazar Alor Gajah. Okey, Bazar Alor Gajah. 3:30 petang kita dah buka lah.